Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Kisah yang pertama ingin saya ketengahkan ini peristiwa datang daripada Encik Ali. Beliau adalah seorang pemandu trailer. Dan katanya Casey, tak ramai orang tahu tentang kami memandu lori besar. Kami akan letakkan kenderaan di tempat letak kereta ataupun tempat letak kenderaan muatan berat, jauh daripada orang. Kadang-kadang tempat letak kawasan tempat letak muatan berat ni tempatnya terpencil, sunyi, dan tempat-tempat inilah selalunya akan berlakunya perkara-perkara yang pelik, yang menakutkan. Saya meletakkan lori trailer yang saya pandu ni dekat satu kawasan trailer parking di Jurong, KC. Maaf, bukan di Jurong. Trailer parking saya ni, saya letakkan lori saya ni dekat kawasan Woodlands. Di Woodlands. Saya tinggal dekat kawasan Jurong, tetapi ada kalanya saya letak di Jurong, ada kalanya saya letakkan lori saya dekat Woodlands, sebab Jurong adalah rumah saya, Woodlands adalah rumah mak saya. Kadang-kadang saya bermalam di rumah mak kalau terlampau penat sangat nak untuk pulang ke rumah di Jurong. Dekat Woodlands pula, tempat yang saya letakkan trailer saya, kawasan ni memang sunyi sepi. Kadang-kadang ia terletak di tepi jalan, kadang-kadang pada waktu malam nanti akan nampak monyet-monyet liar kisi dekat atas pokok. Betul-betul dekat kawasan saya letak lori di Woodlands. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Ali, pada satu malam saya letakkan lori saya di tempat biasa di Woodlands. Saya nak pulang ke rumah mak saya. Dalam lori saya ada e-scooter. Jadi daripada tempat letak lori, saya akan naik skuter saya, skuter elektrik saya, pergi ke rumah mak saya yang terletak di kawasan Marsiling. Jadi pendengar Ria 897 FM, turun dari lori, saya nampak ada beberapa ekor monyet dekat atas pokok. Tiba-tiba terdengar bunyi monyet ni macam bising tau. Bising sangat. Jadi apa yang berlaku? Saya pun bila terdengar bunyi bising tu, saya memandang ke arah bunyi monyet yang bising tu lah. Saya tengok, apa monyet bising-bising ni? Terlompat kiri kanan. Alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak dekat atas pokok, bahagian yang lebih atas sedikit, berkibaran Casey, kain warna putih. Bila dah ternampak kain putih tu, saya pun dengan segera kunci lori saya. Saya buka e-scooter saya, berdiri dekat atas dan terus pecut tinggalkan kawasan itu. Sedang saya menunggang e-scooter, Casey, tiba-tiba boleh bau, Casey. Bau harum sangat. Bau bunga cempaka. Orang cakap, orang-orang lama cakap, kalau ada bau bunga cempaka, ini bermakna ia adalah tanda-tanda Pontianak ada berdekatan dengan kita. Bayangkan pada malam tu, saya bagaikan tak tenang jiwa, terus menunggang dan sampai dekat traffic light. Lampu merah, jadi saya tak boleh jembrang lah. Saya kena tunggu tukar lampu hijau. Sebab dekat situ ada satu lori dan dua lagi kenderaan lain yang dah nak mula bergerak. Dalam hati saya, kalau tiga-tiga kenderaan ni dah berlalu pergi, tak ada kenderaan lain, saya akan jaywalk. Saya akan terus jembrang, tak perlu tunggu orang hijau. Jadi saya tengah tunggang ni, tiba-tiba lori trailer yang besar ni, dia turunkan tingkap. Saya tengok, dia lambai-lambai dekat saya. Saya pusing belakang. Saya ingatkan dia lambai dekat orang belakang. Jadi dia lambai-lambai, saya nak pastikan dia lambai betul dekat saya ni sebelum saya respon kepada pemandu lori. Dia lambai, saya pun toleh belakang nak double check lah, takut salah orang.
Alangkah terperanjatnya apabila saya toleh dekat belakang. Belakang saya ni adalah semak samun, Casey. Dekat belakang pokok, saya ternampak ada susuk tubuh berbaju putih sedang berdiri di sebalik pokok di belakang saya. Saya pandang depan, kemudian lori tu saya angkat tangan lambai. Kemudian dia kata, Bro, jangan balik dulu. Saya sebenarnya tak dengar dengan jelas. Hah? Jangan balik dulu, kata dia. Dia terus belok dan berlalu pergi. Saya pun tunggang e-skuter. Bau harum bunga cempaka masih ikut saya. Dari nak balik rumah ni, Casey, terlampau mengantuk nak balik rumah mak, saya terpaksa singgah dekat kedai kopi. Kedai kopi ni pun tak ada jual makanan halal pun. Setakat duduk minum air je lah. Saya duduk dekat kedai kopi tu dah hampir 1 jam, Casey. 1 jam. Sebelum saya teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah mak saya. Baik, pendengar Ria 897, kisah berikut ini saya nak kongsi sama. Ini datangnya daripada teman kita. Ini berlaku katanya daripada Dina. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya dari Kajang sedang mendengar. Wah, di Kajang Kajang tu dekat mana? Selangor saya rasa. Ya, saya sedang mendengar dari Kajang, nak berkongsi pengalaman misteri. Saya pernah melakukan Instagram Live. Ini bukan Facebook Live, tapi ini Instagram Live. Benda ini saya lakukan Instagram Live di rumah baru saya lah. Waktu itu semua ahli anggota keluarga dah pun tidur. Saya dalam bilik. Jadi saya tidur, saya buka lampu, saya tunjukkanlah follower saya dekat Instagram, iaitu kawan-kawan saya, rumah baru saya, khususnya bilik baru saya. Saya tunjuk katil, saya tunjuk saya punya vanity table ataupun almari solik, saya tunjukkan perkakas-perkakas, dan yang penting saya tunjukkan saya punya room view. Memang cantik sangat, dapat lihat daripada pada waktu itulah. Sekarang dah berpindah dekat Kajang, Selangor. Waktu tu ketika kejadian ini berlaku, saya menetap di sebuah rumah, tak nak sebut nama bangunannya, tapi rumah saya ni boleh nampak Twin Tower KLCC ya pada ketika itulah. Dan sedang kita bercakap-cakap di Instagram, kawan-kawan saya kata, wah cantik lah rumah, bestnya view kau. Saya pun pergilah ke suis lampu untuk tutup lampu, sebab pun dah malam kan. Jadi saya tutup lampu, tiba-tiba jadi gelap tau. Jadi gelap. Dan saya buka satu lagi lampu warna oranye dekat tepi katil saya lah. Tidak-tidaknya bila saya buat Instagram Live boleh nampak muka saya. Kalau tidak, gelap. Jadi sedang saya duduk ni berinteraksi dengan follower saya di Instagram, kata beliau, tiba-tiba saya dapat terbaca komen lah, katanya, siapa kat belakang kau tu? Kemudian saya tahu orang ni, budak ni sengaja nak takut-takutkan saya. Saya cuma cakap, belakang aku kan tembok. Lepas tu seorang lagi kata, ya ke tembok? Kat belakang kau tu lah. Tak takut ke? Rumah baru. Rumah baru ni selalunya sebelum ni kosong, mesti ada penghuni. Lepas tu lol saya katakan, ya. Dan apabila saya baring, saya miringkan telefon bimbit saya ni. Sebab saya baring, saya miringkan badan. Jadi lampu menerangi cahaya depan wajah saya. Saya miring ke sebelah kiri. Belakang saya ni kosong lah katil saya kan. Saya pegang handphone dalam keadaan miring badan dan sedang bercakap-cakap dengan kawan saya. Tiba-tiba seorang lagi kawan, bila masa kau simpan rambut panjang Kau buat extension kata salah seorang dari kawan saya. Tak adalah. Saya baring dekat atas katil dalam bilik yang terang, Casey. Saya pun bangun, tutupkan lampu, nak baring balik dalam atas katil, nak tidur ni. Sedang saya berbuat demikian, nak cuba lelapkan mata, dalam bilik saya, Casey, saya dengar bunyi suara 2 kali orang bersiul. 2 kali suara orang bersiul dalam bilik saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Hey, tak kelakar lah. Saya bersuara.
Malam tu saya rasa takut. Saya ambil bantal, saya ambil comforter, saya pergi ke bilik kakak saya. Saya beritahu kakak, "Kak, tidur bawah Kakak saya pun benarkan saya. Saya bentang konverter dekat atas lantai, beralaskan konverter dan bantal. Saya tidur dekat atas lantai bilik kakak saya. Hana? 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 Ya, Mak. Hana, pergi tengok. Siapa ketuk pintu malam ni? Ya, Mak. Assalamualaikum, Cik. Makcik cari siapa? Makcik cari anak muda macam kau. Hah? Mak? 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 Apa dia? Sini, Mak, sini. Hah? Apa? Mak? Siapa tadi ketuk pintu? Mak, tadi ada makcik ni, Mak. Apa makcik tu nak? Saya tanya makcik cari siapa. Dia kata makcik cari anak muda macam kau. Astaghfirullahalazim. Mana dia? Tak tahu. Dah, tutup pintu, tutup pintu. Kejap-kejap, biar aku telefon bapak kau. Bapak kau tak angkat lah telefon. Dah 4 kali dah aku call. Dah. Masuk bilik tidur. Tidur dengan mak Pendengar Ria 897. Itu sedikit gambaran apa yang berlaku pada satu malam di rumah teman kita bernama Hana yang menetap di Jurong West. Pada pukul 12 lebih tengah malam, mak saya memanggil saya beberapa kali. Katanya, Hana. Saya datang. Kau pergi tengok kat pintu tu, siapa ketuk pintu tu malam macam ni. Buka pintu, depan ada seorang makcik. Tanya, "Assalamualaikum, Cik, cari siapa?" Dia tak jawab salam saya. Tak jawab. Tapi dia tengok saya, dia senyum. "Cari anak muda macam kau." Itu yang terus saya meremang. Saya panggil mak saya beberapa kali. Bila saya toleh, makcik tu dah tak ada depan pintu rumah. Kesi malam tu saya tidur dengan mak saya dekat dalam bilik. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Gangguan tu terkena pada hari Jumaat. Hari Sabtu, Kesi, saya minta izin dengan mak keluar dengan kawan-kawan. Saya balik rumah jam 11 lebih malam dekat kolong blok. Saya baru turun dari bas, berjalan menuju ke kolong blok di rumah saya dekat Jurong West. Tengah jalan ni, turun bas, jalan beberapa blok sebelum sampai blok saya. Dekat bawah, Kesi, saya nampak dari jauh ada seorang perempuan tua. Dan dalam hati saya tertanya ni, perempuan ni macam aku pernah nampak. Jalan sampai dekat lift, saya tekan butang lift. Rumah saya di Jurong West. Dalam lift ada kamera, Kesi. Dan dekat luar lift, dekat lobby lift di tingkat 1, ada monitor screen. Kita boleh nampak dalam lift ada siapa, orang tengah buat apa. Jadi ini adalah antara ciri-ciri keselamatan mencegah jenayah yang ada di blok saya di Jurong West. Saya nampak tadi ada perempuan kan. Kemudian saya tengah tunggu lift. Saya tekan lift tu daripada tingkat atas nak turun bawah. Saya tengok dekat monitor screen. Tengok dekat monitor screen, lift tu kosong, tak ada orang. Saya pun tengok handphone lah. Tengok handphone. Kemudian saya nampak tiba-tiba dalam lift ada orang. Ini mungkin bila lift tengah turun, dia mungkin daripada atas dalam perjalanan, mungkin dia berhenti dekat tingkat 7. Mungkin ada orang masuk, saya tak perasan. Jadi lift tu saya tengok daripada monitor screen di luar, ada orang dalam lift. Lift tu pun turun 5, tingkat 4, 3. Kemudian tingkat 3, kemudian tingkat 4. Lift tu berhenti dekat tingkat 4. Saya nampak orang dalam lift yang dekat tingkat 4 tu keluar daripada lift. Jadi maknanya dia turun dekat tingkat 4. Lift sampai tingkat 1.
Saya tengok kiri kanan, takut juga ni. Masuk dalam lift, tekan tingkat rumah saya, iaitu tingkat 9. Tekan tingkat 9, lift naik atas ke tingkat 9. Pendengar Ria 897 FM. Sampai dekat tingkat 4, lift tu berhenti. Pintu terbuka. Pintu lift terbuka, tapi tak ada orang dekat luar. Tak ada orang Pintu lift tertutup, lift naik atas. Naik atas tingkat 5, tingkat 6. Tiba-tiba dekat belakang saya dengar orang cakap, "Baru balik." Saya toleh ke belakang. Tak ada orang, Casey. Saya dengar dengan jelas suara orang bertanya saya soalan, "Baru balik?" Saya tak tahu apa yang saya buat. Jari saya ni tekan tingkat 9. Tekan. Dengan harapan ni bila buat macam tu, lift tu cepat-cepat sampai tingkat 9. Tekan sampai tingkat 9. Pintu lift terbuka. Saya jalan. Alangkah terperanjatnya, depan rumah saya nampak makcik yang mana semalam tu, hari Jumaat, ketuk pintu rumah pukul 12 lebih tengah malam. Saya buka pintu, dia kata dia cari anak muda macam saya. Makcik tu berada depan rumah. Sekarang ni macam mana nak balik? Saya sembunyi dekat tepi lift. Saya tengok lift tingkat 9 rumah saya dah turun ke bawah. Saya tekan, nak kena tunggu dia turun sampai habis, Casey. Saya tekan lift, nak tunggu naik atas. Saya telefon mak saya. "Hello, mak Ma, kau tak tahu nak balik Mak, dekat depan rumah ada orang tu, mak." "Hah? Siapa?" "Makcik semalam." "Astaghfirullahalazim. Kau kat mana ni?" "Orang." Kejap. Biar orang tengok. Saya pun menjenguk dekat koridor rumah saya. Tak ada. Makcik tu dah tak ada. "Mak, okey mak. Mak buka pintu sekarang. Orang jalan sekarang. Makcik tu dah tak ada, mak." Okey. Mak jangan letak telefon, teman kau orang." Casey, telefon masih dekat tangan. Saya sedang bercakap dengan mak. Mak tengah nak buka pintu. Saya berjalan nak pergi ke depan pintu rumah. Casey, pendengar Ria, saya masuk dalam rumah, tutup pintu. Tercungap-cungap nafas dibuatnya. Casey, rupa-rupanya kehadiran makcik ni yang katanya nak cari anak muda, bukan saja saya seorang yang kena, malah benda yang sama dialami oleh kawan saya. Pada malam yang sama yang kami balik malam tu, kan saya katakan saya keluar dengan kawan-kawan, dia berkongsi pengalaman ini yang sama. Saya terkena. Jadi ini bermakna makcik ni dah mengganggu orang-orang lain, bukan sahaja saya. Saya nak bertanya kepada para pendengar MJ12 yang lain, adakah pernah anda yang tinggal dekat Jurong West ternampak seorang makcik yang datang ke rumah orang selepas tengah malam ataupun lewat malam, ketuk pintu rumah dan katanya nak cari anak muda macam kau? Saudara, yang ini pengalaman seterusnya daripada mana kejap Okey, daripada Zalika yang berkongsi. Katanya, "Nama saya Nurhana Zalika, nak berkongsi pengalaman. Saya ada 3 ekor kucing. 3 ekor kucing saya ni adalah kucing jenis Siam, kucing Siam dalam rumah. Dan 3 kucing ni memang saya sayang sangat-sangat. Dan dahulunya saya memang tidak kisahkan dengan 3 ekor kucing yang saya ada ni. Tapi hanya selepas saya break up dengan boyfriend saya, 3 kucing ni lah menjadi teman sampailah ke hari ini, katanya Zalika. Pengalaman yang saya nak ketengahkan, yang ingin saya kongsi sama ini, berlaku dekat rumah saya di Hogang. Saya ni pendengar Misteri Jam 12 dekat kawasan Hogang. Rumah saya ni betul-betul dekat belakang Serangoon Junior College, ya, di Hogang. Dan inilah peristiwa yang ingin diketengahkan. Terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak. Rumah saya di Hogang, jiran sebelah saya meninggal dunia tau. Seorang apek, seorang lelaki Cina tua meninggal dunia. Kita tahulah, kita kan jiran. Jadi orang Cina ni kalau meninggal, Casey, dekat Singapura,
in context of Singapore. Mereka ni akan biasalah buat upacara dekat bawah tu. Dia pasang kemah, letak meja, kerusi. Dan mayat orang yang dah meninggal tu lazimnya akan disimpan untuk 7 hari sebelum ia dibawa ke tempat pembakar mayat. Jadi dekat bawah tu memang ada satu kemah bawah blok. Dekat dalam kemah tu ada keranda, dan pastinya dalam keranda tu ada mayat jiran sebelah yang dah nak kasih last respect kepada orang empunya diri. Pendengar Misteri Jam 12, Anda tahu selepas tu apa berlaku? Selepas tengok wajah, terbayang-bayang wajah sampai masuk dalam rumah, terbayang-bayang sebelum tidur, ternampak terbayang-bayang jiran sebelah saya ketuk pintu rumah saya. Saya bangun, keluar dari bilik, buka pintu. Jiran sebelah panggil saya Ana. Dia tak boleh sebut Zalika. Orang Cina ni susah nak sebut Zalika, dia panggil Ana. Sebab nama saya Hana Zalika, Nur Hana Zalika. Jadi jiran panggil saya Ana, kata, Ana. Yes. Ini you punya gambar kan? Dia cakap dengan saya dalam bahasa Melayu. Ini gambar saya, mana dapat This one I found inside my father's coffin. Gambar saya dalam keranda bapa jiran saya yang dah meninggal dunia, Casey. Terus saya meremang, Casey, sampai dekat belakang. How can my photo be inside? I don't know. Don't ask me. I cannot explain also. Pendengar Ria 897. This is extremely creepy. Saya kata dengan jiran, terima kasih. At the same time, saya katakan salam takziah. Saya tak dapat tenangkan diri. Memang takut sangat-sangat. Duduk rumah untuk beberapa minggu tu, saya akan buka lampu, tidur buka lampu. Memang amat-amat menyeramkan. Cerita Zalika belum habis Ini episod kedua. Jiran dia cakap ada gambar Saya pun beritahu mak saya pun terperanjat. Kata Zalika, saya ada 3 ekor kucing yang saya sayang sangat-sangat. Malam hari tengah tidur, kucing tu akan tidur sekeliling saya. Malam-malam hari, kucing saya pergi dekat tingkap. Tingkap bilik saya menghadap koridor luar rumah. Tapi koridor rumah saya dekat Hugang ni, koridor rumah saya tingkapnya agak tinggi. Sebabnya rumah saya kalau nak masuk rumah, dia ada tangga kecil tau. Dia ada small steps untuk nak masuk ke dalam rumah. Jadi membuat tingkap bilik saya lebih tinggi daripada tingkap-tingkap rumah yang lain. Kucing saya, Casey, 3 ekor kucing turun daripada katil, pergi dekat tingkap. Kucing saya mengiau seolah-olah macam nak menerkam dan nak bergaduh dengan sesuatu. Pada mulanya saya tak perasan. Saya panggil kucing-kucing saya dan sebut nama-nama kucing-kucing ni untuk balik ke atas katil. Tapi nampaknya 3 ekor langsung tak bergerak. Langsung Pendengar ya, saya pun nak pergi mengambil kucing saya satu persatu. Apabila saya bongkok, bulu kucing saya ni dah tegang tau Casey, macam nak bergaduh. Dan tiba-tiba bulu rumah saya pun meremang bila saya berada depan tingkap. Ada sesuatu dekat luar yang mana kucing saya ni boleh kesan. Dan itulah kucing-kucing saya ni seolah-olah melindungi saya dari apa jua yang sedang berlaku dekat luar koridor rumah saya. Terima kasih. Saudara, berikut ni kisah misteri. Seorang pendengar berkongsi satu. Beliau ada kirimkan gambar kepada saya. Saya tak tahu nak kongsi gambar ni ataupun tidak. Tapi kisah yang diceritakan di sini amat menyeramkan sangat-sangat. Ini berkenaan dengan sesuatu yang beliau temui di depan rumahnya.
Saya akan upload gambar yang dikongsi sama. Casey bayangkan, Casey tak terkejut ke apabila Casey nak keluar rumah pukul 4.30 pagi nak pergi kerja, ternampak benda ni diselitkan dekat pasu-pasu bunga mak saya. Beliau kirimkan gambar yang dipetik close up sebab saya tak nak tak apa, saya tak perlu bacakan ni. Tapi berbalik pada kisah ni, ada gambar anak patung yang dikirimkan. Anak patung ni sebabnya depan rumah mak saya ni ada banyak pasu-pasu bunga, dan pasu-pasu bunga dengan juga daun-daun yang begitu lebat lah, pokok-pokok yang dah lebat daunnya, ada yang dah berbuah. Jadi antara tu diselitkan anak patung ni. Saya buka pintu 4.30 pagi, saya pun keluar rumah, mak saya tengah tidur, adik-beradik yang lain tengah tidur, saya nak pergi kerja. Saya terperanjat istighfar berkali-kali. Saya terpaksa masuk balik dalam bilik. Saya kejutkan mak dengan bapak saya. Mak dengan bapak saya keluar, saya tunjuk, "Pak, ni apa ni?" Bapak saya pun terperanjat, katanya jangan pegang, jangan sentuh. Kita pun tak tahu apa niat seseorang letakkan anak patung yang seram ni dekat depan rumah kami. Dan akhirnya tunggu matahari terbit, bapak pun memanggil seorang kawannya datang dan untuk melihat anak patung ni. Tapi yang peliknya, bila kawan bapak datang nak tengok anak patung yang diletakkan depan rumah hilang, Casey. Tapi nasib baik saya sempat ambil gambar. Saya berdiri depan pintu, saya gunakan kamera saya sebab gambarnya tidak baik, sebabnya waktu tu tak terang, kawasan koridor rumah saya ni lampunya agak malap sedikit. Jadi saya zoom daripada depan pintu rumah, jaraknya agak jauh, jadi gambarnya agak pixelated. Tapi ini yang saya dapat petik, anak patung ni, dan Casey nilaikan sendiri. Memang cukup menyeramkan sangat-sangat, di mana anak patung ni wajahnya tidak terselindung dengan daun-daun. Di bawah tu diletakkan cantik lah, betul-betul disandarkan dekat tembok, dan keliling tu adalah pokok dan daun dia dari atas sampai ke bawah. Dan sebab itulah saya mudah ternampak anak patung yang dimaksudkan. Apakah angkara orang letak anak patung ni depan rumah saya, dekat pasu-pasu mak bapak saya? Saya tidak pasti. Tapi walaupun mungkin tak seram pengalaman saya ni, bila nampak wajah anak patung ni memang amat menyeramkan sangat-sangat. Baik, entah benar ataupun tidak, saya akan kongsi gambar tu kejap lagi. Kalau anda yang sedang mendengar, terima kasih sekali lagi yang sedang mendengar Ria 897 FM. Ingat, setiap kisah yang dikedengarkan dalam rancangan ini, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik saudara, tadi anda dengar sebuah lagu dari Alif, Buat Selamanya. Alif, lagu beliau, memang sedap lagu tu, beatnya pun baik. Anda boleh saksikan video lagu Buat Selamanya Alif di YouTube. Carilah lagu ni. Sebelum tu, Wings, Taman Rashidah Utama, Faizal Sapuan dan Syafiq Khamis dengan lagu mereka untuk Misteri Jam 12, lagunya Mentera Dendam Putri. Casey menemani anda sehingga jam 2 pagi nanti, dan waktu sekarang 1.31 minit pagi. Selamat pagi pada anda semua yang ada di Facebook Ria. Apa khabar semua? Saya dah muat naikkan gambar yang saya katakan, gambar anak patung yang mana anda dapat lihat wajah anak patung ni di zoom. Dan anda tengoklah sendiri, seram anak patung ni kalau anda terjumpa depan rumah. Apakah reaksi anda? Apakah yang akan anda buat? Ada yang kata terus angkat buang, ada yang kata terbakar, Dan saudara, ingat apa jua yang diketengahkan, anggaplah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. 669-11897, silakan 669-11897. Di Facebook Casey, kita ada teman-teman kita dari malam ni ramai pendengar kita yang sedang mendengar. Di Singapura ni ada orang Jurong dari tadi, dari Jurong West lah, Jurong East, daripada Jurong Central sedang mendengar Misteri Jam 12. Katanya selamat malam, rata-rata ramai kata di sini sedang mendengar dari Jurong. Selain dari orang Jurong, orang mana sedang mendengar lagi? Adakah orang Tua Payoh ada dengar? Orang Ang Mo Kio, Punggol, Bukit Batok dan sewaktu dengannya. Kita juga ada teman-teman kita daripada
Rawang, Selangor. Ini daripada Ijal. Casey, selamat malam. Selamat malam pada anda. Saya Ijal dari Rawang, Selangor. MJ12 memang terbaik. Casey sedang mendengar dekat, siap kirim gambar dengan kawan-kawan. Di depan rumah ni ada macam pondok kecil yang dibuat ni. Siap ada kopi. Ada minuman kopi, ada makanan lagi. Wow, hari Jumaat ni mungkin esok tak bertugas ataupun tak sekolah, jadi dengar ramai-ramai dengan kawan. Terima kasih Ijal dan orang-orang Rawang, Selangor. Kita juga ada teman kita yang berada di Johor. Orang Johor, apa khabar semua? Pendengar-pendengar Ria yang berada di Johor seperti ini, di Permas Jaya sedang mendengar MJ12, di Pelintong sedang mendengar MJ12, di Batu Pahat, di Yomping sedang mendengar MJ12. Yomping adalah Puan Salma Sarimah. Di Facebook katanya MJ12 memang tidak pernah menghampakan. Datanglah ke Malaysia ke si, buat MJ12 kat Malaysia, booms. Kalau saya buat MJ12 kat Malaysia ya. Tak boleh, nanti saya datang Malaysia buat MJ12, saya kena serbu dengan Z Zaidi. Awal tadi saya katakan di Facebook Live nak kongsi kisah Jepun. Seorang teman kita ni, beliau telah pun ke Jepun menjadi seorang guru bahasa Inggeris. Dan dia menetap dekat sebuah apartmen seorang diri di Jepun. Beliau katakan, ini pengalaman paling seram yang pernah saya alami. Sebelum ni hanya setakat dengar paling seram ni, dengar cerita orang je. Saya tak pernah mengalami kata orang nampak tu lah, kata orang pernah kena ganggu lah, seperti dengar suara. Saya tak pernah. Jadi saya agak skeptical sikit lah. Bila orang ceritakan cerita-cerita seram ni, saya cuma dengar je lah. Out of respect, saya dengar dan saya tak akan argue. Tapi saya tahu benda ni hanyalah dibuat-buat ataupun hayalan semata-mata. Sampailah saya pergi ke Jepun seorang diri untuk mengajar dekat sana, Casey. Baru saya tahu benda ni memang wujud dan boleh berlaku pada sesiapa saja. Saya punya pengalaman berlaku bukan di Singapura tetapi di Jepun. Casey, saya tinggal dalam satu apartmen, dipanggil studio apartmen. Dalam apartmen ni dia ada ruang tamu dengan dapur, dia combine, living room and kitchen combine. Dan dia ada satu bilik tidur. Bilik tidurnya satu saja. Tandas dalam rumah ni satu. Rumah ni tak besar, jadi memang sesuai dengan orang macam saya yang tinggal seorang diri. Dan malam-malam hari ketika saya tengah tidur, ini kalau tak silap hari yang kedua saya menetap dalam rumah ni. Malam hari tengah tidur dekat atas katil. Saya bangun, Casey, buka mata, kesejukan. Saya tengah tidur dekat atas lantai, Casey. Atas lantai dalam bilik yang saya tidur. Kalau saya jatuh dari katil, mesti saya terbangun. Mustahil saya jatuh. Saya tengah baring dekat atas lantai. Tak ada bantal, tak ada selimut, tak ada alas apa-apa. Saya baring. Baring di atas lantai. Saya terbangun sebab lantai itu sejuk, Casey. Saya terus terperanjat kerana macam mana saya boleh baring dekat bawah. Itu hari kedua tinggal di sebuah rumah apartmen di Jepun. Dan pengalaman berikutnya, bila saya tengah duduk dekat ruang tamu, sedang nak buat kertas assessment untuk pelajar-pelajar saya. Saya sedang nak buat kertas assessment. Tengok mana soalan-soalan yang saya nak gunakan. Saya nak salin balik dekat laptop dan saya nak print kasih para pelajar saya sebagai kertas assessment. Jadi sedang saya buat demikian, tengah tulis, tengah tengok mana nak buat, nak masukkan soalan pertama, soalan kedua, ketiga dan sebagainya. Tengah buat tu, tiba-tiba dalam bilik, Casey, dalam bilik saya ada TV. Dekat ruang tamu pun ada TV. TV dalam bilik menyala dan suara TV itu semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tengah belajar ni, bunyi suara makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Siapa buka TV ni? Saya masuk bilik, saya matikan TV. Kemudian dekat dalam bilik pula, saya dengar TV dekat luar ada orang hidupkan. Saya matikan TV luar. Dua perkara berlaku dalam rumah ni yang dah sinonim pada waktu itu. Sekarang saya dah tak tinggal lagi apartmen ni.
Yang pertama, saya tidur dialihkan. Benda ataupun perkara yang mana dikongsi sama, tidur dialihkan bukan berlaku sekali, dah berlaku banyak kali sangat-sangat. Tidur atas katil, akan saya terbangun dekat bawah. Saya tak akan dialihkan dekat mana-mana. Ruang tamu tak benar, cuma tidur atas katil, tersadar dekat bawah, atas katil, tersadar dekat bawah, dekat atas lantai tengah tidur. Dah lali. Yang kedua, TV menyala tutup pun saya alami. Dan yang paling menakutkan sangat-sangat, apabila saya tengah tidur dalam bilik yang gelap, saya buka mata terperanjat Casey, ada perempuan rambut panjang baring satu katil dengan saya. Baik, saudara pendengar 897 FM. Silakan 669-11897 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan MJ12. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Bersama dengan saya di ujung talian, siapa kegerangan? Hello, selamat pagi. Ya, hello. Siapa tu? Hello. Okay. 669-11897, silakan. 669-11897. Hello, Ria, siapa tu? Hello? Hello? Astaghfirullah. Kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan pada anda semua dalam rancangan MJ12. Kita ikuti pengalamannya di Ria 897 FM. Ingat saudara, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Datang daripada Juliana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Suami saya gemar kolek barang-barang pusaka, antaranya seperti angklung, ya, antaranya seperti gendang-gendang dan juga keris-keris dalam rumah. Kalau perempuan ada walk-in wardrobe, dalam rumah saya ada walk-in museum. Ya, walk-in museum Salah satu bilik iaitu study room, suami saya renovate, ubah suai bilik study room tu menjadi tempat dia simpan koleksi barangan-barangan antik, mempunyai sejarah mungkin di sebalik barang-barang yang dia beli. Ada yang murah, ada yang harganya memang mahal. Tapi antara perkara yang paling menakutkan adalah salah satu keris yang suami saya beli. Keris ni, dia bukan jenis keris yang besar, dia keris yang kecil sangat. Keris ini dikatakan digunakan oleh seseorang ketika sesi merawat, untuk potong limau, untuk hiris barang-barang yang sewaktu dengannya. Keris ni ada 3 jenis keris, besar, sedang dan kecil, dalam kotak. Kotak ni pun nampak antik, kayunya lama, nampak cantik sangat. Dia letakkan dalam rumah kami. Tetapi yang menakutkan sangat-sangat adalah bila suami beli keris ni, suami tanya kepada penjual, apakah sejarah di sebalik keris? Dia katakan keris ni digunakan oleh orang yang merawat orang lah. Tapi dia tak cakap tau, orang yang menjual ni, ini dibeli di Yogyakarta, Jogja. Dia, orang yang jual ni tak katakan keris ni adalah bekas bomo ataupun dukun santet. Dia katakan digunakan untuk merawat orang. Nampak tak dia punya cover line? Kalau dia kata keris ni untuk dukun santet, saya akan cakap dengan suami jangan beli. Oleh kerana dia kata ini untuk merawat orang. Ya pak, ini keris bagus, jarangnya merawat orang pak. Ini dihiris limau. Lama ni pak. Suami pun beli, bawa balik dan tambah koleksi keris dalam rumah. Malam-malam hari Casey, saya dengar dengan jelas. Beberapa kali saya dengar, beberapa malam saya dengar. Saya tanya suami kata mana dengar apa-apa, mana dengar apa-apa. Dengar bunyi suara orang macam mengaung.
Saya dengar beberapa kali, walaupun tak lama, sekejap bunyinya, tapi jelas Casey. Tanya suami, kata taklah, tak ada apa-apalah. Pada satu malam saya mimpi ada orang dalam rumah saya sedang menyangkung dekat depan bara api. Saya ternampak di tepinya ada kotak keris kecil yang suami beli tu. Salah satu keris tak ada dalam kotak tu, di tangan orang yang setengah menyangkung, dan dia sedang tengok bawah. Lidahnya terjelir keluar. Dia tarik lidah panjang ke si, lidahnya dia tarik. Keris tu diambil, kelah lidahnya. Itu dalam mimpi saya. Saya bila bangun tu, hujan selebat-lebatnya pada malam tu. Astaghfirullahalazim. Mimpi. Tapi Casey, kenapa dalam banyak-banyak benda dalam rumah yang suami saya pernah beli? Suami saya punya koleksi keris bukan satu, banyak. Suami saya dalam rumah ada angklung lama, jangan cakap banyak, gendang. Tapi kenapa keris tu? Saya mimpi Casey. Kemudian saya berjumpa dengan seorang teman, dia merupakan pakar perubatan. Dia cakap dengan saya, kalau hanya satu cara, kalau kau nak tahu keris ni ada benda hidup dekat dalam ataupun tidak. Benda hidup tu ada maksudnya penghuni lah dekat dalam keris tu. Gunakan garam kasar. Dan saya tanya macam mana? Gunakan garam kasar, sebelum tidur taburkan garam kasar tu pada keris. Letak tepi, tidur. Kalau malam-malam hari kau dengar orang menangis, makanya betul lah keris tu ada penghuni. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya pun mendapatkan garam kasar daripada kawan saya ni. Kata bila tabur ni kena baca benda ni lah, yang saya tak boleh sebutkan pada anda semua. Suami saya tak nampak, dah masuk tidur. Saya keluarkan keris daripada almari. Keluarkan. Saya perlahan-lahan buka, tak nak jatuh. Ambil garam, angkat keris tu, letak dekat atas kertas putih. Tak nak garam tu bertabur sampai dekat dalam bekas, nanti suami nampak. Jadi tabur ke atas keris tu. Tabur. Kemudian angkat keris. Saya renjis sikit keris tu. Jadi garam tu yang ditaburkan tidak terdapat pada keris. Dah ambil yang satu lagi, ambil yang kecil, dah tutup balik, simpan. Casey, punyalah seram Casey. Saya ni selepas berbuat demikian, tak masuk bilik dengan suami untuk tidur. Saya duduk dekat ruang tamu, saya on TV tapi suara saya off. Tengok TV, suara off. Casey, Astaghfirullahaladzim. Dalam rumah saya dengar suara orang meraung. Saya bangun, jalan depan study room. Bulu rumah saya meremang Casey. Nasib baik pintu ditutup, jadi tak nampak dalam. Pergi dekat bilik, naik atas katil. Sepanjang malam suami saya tidur nyenyak, saya dengar bunyi. Maknanya keris tu ada isi, ada penghuninya. Kalau saya cakap dengan suami, dia tak akan percaya sebab dia adalah seseorang yang suka dengan benda ni. Ya, iaitu keris yang disimpan. Nanti takut kena buang barang simpanannya. Jadi apa saya buat? Bila suami saya keluar pergi kerja, saya ambil keris tu pergi rumah kawan untuk bersihkan keris tu. Iaitu bersihkan bermaksud untuk buang penghuni dalam keris berkenaan. Dia bukan macam hantar terus buang, tak boleh ke si? Dia datang, berkali-kali datang. Sampaikan dalam mimpi saya mimpi ada orang nak serahkan saya bungkusan. Bila saya tanya kepada kawan saya, jangan ambil bungkusan tu dalam mimpi. Itu adalah racun. Dia tak nak engkau buat apa yang kau tengah buat sekarang. Ya Allah Casey, sekian terima kasih dan selamat tengah malam.
daripada Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya daripada Putri. Saya ni penggemar MJ12 dan saya seorang wanita. Saya merokok. My parents tak tahu yang saya merokok. Kalau saya nak merokok, saya akan turun dekat kolong blok untuk isap rokok. Bila turun bawah, Casey, depend on the time. Usually bila parents saya dah tidur, saya akan turun bawah, duduk dekat meja dam tu kan. Saya tinggal dekat Ang Mo Kio. Bawah tu ada meja dam. Ni dipanggil Senior Resident Center. Dekat bawah tu duduk, saya pun light up my cigarette. Tengah duduk kadang tengok handphone, termenung tengok handphone, nak habiskan satu rokok ni. Tak dari mana, Casey, saya terperasan ada perempuan tengah duduk di tempat yang sama saya duduk. Couple of times perkara ni berlaku, tapi saya tak pernah berbual dengan wanita ni ataupun perempuan ni. Saya pun tak tahu urusan dia duduk dekat corner tu ataupun Senior Citizen Center ni. Dan lazimnya saya akan habis, dia masih duduk lagi. Mungkin dia balik lambat, duduk bawah ataupun nak jumpa kawan, saya tak pasti. Tapi yang membuat saya terperanjat dan terkejut, membuat saya terperanjat dan terkejut sangat-sangat, apabila wanita yang sama saya ternampak wajahnya ketika saya buka surat khabar Straits Times. Waktu tu tengah semangat nak cari kerja. Dulu cari kerja ni kita gunakan surat khabar, Casey. Jadi saya flip classified. Tengah flip, saya ternampak dekat section obituary, kematian. Saya terperasan gambar salah seorang yang dipaparkan dekat muka surat obituary ni, tempat muka surat kematian ni. Wajah perempuan ni sama dengan perempuan yang saya nampak dekat kolong blok beberapa hari yang lalu. Dalam hati, kesiannya, muda-muda dah meninggal dunia. Tapi yang buat saya terperanjat adalah tarikh kematiannya. Dia tulis itu pass on. Contoh tarikh kematian, contoh 5th December 5th December 2001. Misal kata, saya nampak perempuan tu beberapa kali tu pada 20th December 2001. 5th December, maknanya dia dah mati dulu sebelum saya nampak, Casey. Kalau saya tengok surat khabar dia mati, kemungkinan selepas saya terjumpa dia beberapa kali tu ada kemalangan jalan raya, dia meninggal dunia. Saya faham, itu perkara biasa, boleh berlaku. Masalahnya beberapa kali saya turun merokok dekat bawah, beberapa kali saya ternampak dia, rupa-rupanya saya nampak dia dah meninggal dunia. Wow, saudara, kisah pada malam ni banyak saya nak ketengahkan. Saya tengok dah pukul 2 pagi pun, jadi saya harus undurkan diri. Terima kasih pada anda yang mendengar rancangan Ria Misteri Jam 12 yang berada di Singapura, di Melbourne, Australia. Apa khabar orang Melbourne, orang Perth? Kita ada Kak Suhana dari Perth, Australia, mendengar MJ12. Terima kasih pada Kak Suhana. Kita juga ada Zikri Hakim daripada Melbourne, Australia, sedang mendengar with my parents. Diorang suka sangat MJ12. Now I'm addicted to MJ12 also. Juga ada teman-teman kita yang berada, Kak Nurkia Jones, Kak Nurkia Jones dari England sedang mendengar. Kak Nana Sarina Selamat Vos dari The Netherlands sedang mendengar sekarang ini. Kita juga ada Kak mana lagi ni? Okey. Itu antara teman-teman kita yang sedang mendengar. Kita juga ada Sofia sedang mendengar dari United States. Saya sedang mendengar MJ12 dari Wisconsin, Casey. MJ12 is the best. Tapi sini dengan MJ12 pun tak seram masih terang lagi, kata beliau. Oh ya, masih terang Bagaimana musim sejuk di Wisconsin, Amerika. Kita juga ada siapa lagi ni? Kak Mazdusa, terima kasih pada Kak Mazdusa, mungkin sedang mendengar. Kakashi Hiro, selamat tengah malam Casey, sambil memandu pulang dari tugas kronik. Kisah tengah malam memandu, beliau memandu pada waktu malam. Kakashi Hiro, selamat mendengar Ria dan berhati-hati memandu. Pada yang lain, terima kasih diucapkan. Jadi terus bersama dengan Ria 897 FM. Selamat hujung minggu, selamat
meluangkan masa dengan orang yang tercinta. Bye-bye.